iaitulah hari wukuf. Selepas terbit matahari, jemaah haji dari Mina bertolak ke Arafah. Yang sunnah ialah jemaah haji tidak masuk ke Arafah sehinggalah selepas gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Bahkan sunat berada di Namirah, di border Arafah, sempadan, sehingga selepas masuk waktu zuhur, dan menunaikan solat zuhur dan asar dengan jamak takdim di mana? Di Arafah. Kemudian masuk ke Arafah dan berada situ sehingga tenggelam matahari maghrib. Ini zaman dululah. Zaman sekarang ni tak boleh dah. Kita akan pergi dihantar oleh muasasah ke khemah untuk kita. Maktab berapa kita? Maktab 90, maktab 100, kita akan duduk kumpul di situ. Di Arafah, jemaah haji mengingati Tuhannya dan berdoa apa yang dikehendaki dan membanyakkan tahlil. Mana kita mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik doa pada hari Arafah, sebaik-baik ucapan yang aku ucap dan para nabi dulu pada aku ucap, la ilaha illallah wa la syarikalah, yang kita baca tadi. Tapi hari ini malang lah, malang. Orang kita ni dia bawa pokok penzikir munajat ni. Duk biasa duk zikir munajat dalam TV tu lah. Duk baca zikir-zikir yang tidak maksud, duk main hasbi rabbi jalallah, tak tahu makna berapa. Baca hak zikir-zikir yang tidak maksud. Hak zikir hak Nabi ajar tertinggal. Kita lebih seronok dengan munajat-munajat yang kita duk dengar dalam TV, dalam radio. Terdapat banyak doa yang dibacakan pada hari yang agung ini, hari yang paling agung. Di antaranya kita baca doa. Ini doa, format doa yang boleh kita baca. Nak baca doa, patutnya saya sebut, kita doalah doa yang kita nak pada hari tersebut. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura, Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada pendengaranku cahaya, dan pada penglihatanku cahaya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Jadi doa ni ada dalam maksud, dalam hadis, iaitulah kita baca doa ketika keluar dari rumah nak pergi masjid. Tapi tak apalah baca mana-mana doa. Di antaranya doa lagi, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anqulni min dhullil ma'siyati ila 'izzit ta'ah wakfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak wa nawwir qalbi wa qabri wahdini wa aizni minasy syarri kullih wajma' lil khaira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Menariklah doa-doa ni, tuan-tuan boleh bacalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, melakukan maksiat, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali-Mu. Ampunilah aku dengan keampunan dari sisi-Mu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, pindahkanlah aku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Cukupkanlah aku dengan apa yang halal daripada yang haram. Cantik doa ni. Kita bukan pergi Mekah baca sini boleh. Kita minta Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita yang halal, tak mau yang haram. Cukupkanlah aku dengan keutamaan-Mu daripada yang lain. Sinarilah hati dan kuburku, berilah petunjuk kepadaku, dan jauhkanlah aku daripada semua keburukan, dan kumpulkanlah untukku kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon daripada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Itu di antara doa. Di antara doa lagi, Allahumma innaka tara makani wa tasma'u kalami wa ta'lamu sirri wa alaniyati wa la yakhfa 'alayka syai'un min amri ana al-ba'isul faqir al-mustaghisul mustajir al-wajilul mushfiq al-muqirrul mu'tarifu bi dhanbihi as'aluka mas'alatal miskin wa abtahilu ilayka ibtihalal muznibiz zalil wa ad'uka du'aal khaifid dharir man khash'at laka raqabatuh wa dhalla laka jasaduh
wa fadat laka 'ainu wa raghima laka anfuh. Ya Allah, sesungguhnya engkau melihat tempatku, mendengar kata-kataku, mengetahui rahsia dan perkara yang terang daripadaku, dan tiada apa-apa urusanku yang tersembunyi daripadamu. Akulah hamba yang hina, fakir, memohon pertolongan dan mahu mendekatkan diri, yang mengharapkan kasihan, yang mengakui dosanya. Aku mohon kepadamu dengan permohonan orang miskin, merayu kepadamu permohonan hamba yang berdosa lagi hina. Aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang takut lagi lemah, orang yang tunduk lehernya untukmu dan hina jasadnya untukmu, matanya tunduk untukmu dan menyerahkan segala kepadamu. Habislah doa-doa yang diajar. Tuan-tuan kena ingatlah, doa ini format panduan saja. Yang benar-benar doanya, kita berdoalah dengan apa yang kita nak. Saya dah sebut di antara motivasi kitanya, tulis daripada sekarang lagi, kerana waktu kita bermunajat di Arafah lebih kurang 300 minit. 300 minit, apa yang kita boleh buat? Pendek je masa. Tapi kalau kita 5 jam, berasa panjang. 5 jam ni boleh berjalan daripada Kuala Lumpur. Tapi kalau 300 minit rasa pendek. Berdasarkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menggalakkan kita berpuasa Arafah, kecuali bagi orang yang mengerjakan haji. Orang yang mengerjakan haji tidak digalakkan untuk berpuasa Arafah kerana mereka perlu tenaga untuk berdoa di padang Arafah. Tetapi selain daripada orang yang mengerjakan haji, maka digalakkan, disunatkan mereka untuk berpuasa Arafah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Tapi sebenarnya bukan 9 Zulhijjah saja yang sunat. 9 Zulhijjah tu secara spesifik. Tetapi sebelum daripada itu, bermula daripada 1 Zulhijjah pun kita dah digalakkan untuk memperbanyakkan ibadat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ashar, atau kama qala. Dalam hadis Nabi kata, tidak ada hari-hari yang amal saleh padanya Allah Ta'ala lebih suka berbanding daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kita puasa, kalau boleh 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, kalau tak mampu penuh pun perbanyakkan. Kerana puasa itu termasuklah amal saleh, termasuk juga banyakkan bersedekah kan. Dan yang paling penting sekali sebelum saya lupa, bagi orang yang nak melaksanakan ibadah korban masuk 1 hari bulan Zulhijjah, maka jangan potong apa-apa kuku ataupun apa-apa bulu ataupun rambut bagi mereka yang masuk nama untuk berkorban. Sebab Nabi SAW melarangnya. Ulama beza pendapat, Hanbali kata haram, manakala majoriti ulama kata makruh. Sebab Nabi SAW larang. Larangan tu bersifat haram ke makruh? Majoriti kata makruh. Dan inilah pendapat yang tepat, makruh. Jadi kalau kita nak korban, masuk nama dah, bermula 1 Zulhijjah, janganlah kita, tak perlulah kita untuk potong apa-apa kuku ataupun bulu ataupun rambut, sehinggalah haiwan korban kita disembelih. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya semua anggota yang ada kat badan kita ni menyaksikan penyembelihan korban itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Melakukan wukuf hari Arafah. Kita ni hak duk lockdown di Malaysia ni nak buat apa? Yang sebenarnya tidak ada satu hari pun dalam setahun yang dilarang kita beribadah. Tak ada satu hari pun larang beribadah. Cuma adalah larangan-larangan khusus atau ibadah-ibadah khusus pada waktu tertentu. Maksudnya kalau kata hari raya kita dilarang puasa, tapi kita tidak dilarang lain daripada puasa. Tak ada mana tidak ada satu hari dalam setahun kita dilarang beribadah. Maka kalau kata hari Arafah hari ini, kita nak buat apa di sini? Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Jabir kalau tak silap, Abdul Ayyam Yaum Arafah. Hari yang paling afdal dalam setahun ialah hari Arafah. Kalau dalam seminggu hari Jumaat. Kalau dalam setahun hari Arafah. Bila kita duduk pada hari yang Nabi kata paling afdal, maka tidak mesti kita duduk di Arafah. Kalau Arafah tu makaniyah. Tapi kalau Yaum Arafah, zamaniyah. Jadi zaman kita duduk pada masa Arafah, inilah harinya. Antara ibadahnya yang sangat besar, ialah puasa. Nabi sebut dalam satu hadis, Siyamu Yaumi Arafah, ahtasibu ala Allah, ayyukafira sanah.
Aku beritahu kamu ni, puasa hari Arafah, mengharapkan Allah Ta'ala yukafirus sanah, ampunkan dosa setahun. Tahun bila tu? Allati qablah wassanah allati ba'dah. 1 tahun sebelum ni Allah ampun setahun, tahun depan ampun pula setahun. Dah tahun ni, dengan tahun-tahun ni kapit dengan ampun, jadi ampun lagi. 3 tahun ampun. Kata setengah ulama. Sehari je puasa. Tahun lepas ampun dosa. Tahun lepas banyak ni dosa kita. Tahun depan tak tahu lagi. Kemungkinan banyak pada tahun sebelum lagi. Tahun depan. Wallahu'alam. Ampun juga. Dengan hari Arafah. Itu kita berpuasa di sini. Dan yang kedua, berdoa. Berdoa tak mesti di Arafah. Di Arafah orang duduk dengan di padang tanah Arafah, dengan di padang pasir dan sebagainya, duduk berwukuf. Kita di sini berdoa. Doa ni. Doa kepada aku. Maka hari ini kita ambil perintah Allah. Doa ni. Doa kepada aku. Kita ambil ini hari yang terbaik. Khairul doa. Doa yaumi Arafah. Nabi kata khairul doa. Antara doa yang paling baik ialah doa yaumi Arafah. Doa pada hari Arafah pada 9 Dzulhijjah. Dah doa mana? Ikut pandang dalam hadis banyak doa-doa Rasulullah, doa maksur. Kita orang duduk di Kota Baru ni doalah pada minta panjang umur. Ya Allah ya Tuhanku, berkat hari Arafah ini, hari yang berkat. Hari orang-orang membesarkanmu di tanah hukum dan sebagainya. Panjangkan umur aku agar aku sempat beribadat kepadamu. Angkatlah pandemik atau musibah yang sedang menimpa negara kami ini. Doa apa saja. Asalkan doa itu baik. Doa bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, Kamboja boleh, Perancis pun boleh. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Berkait dengan hari Arafah. Yang berkait dengan puasa hari Arafah. Itu special sebab ada dalil yang khusus tentangnya, hadis sahih yang khusus tentangnya, yang mana Nabi SAW bersabda bahawa puasa hari Arafah ini, puasa sunat, maka akan diampunkan dosa orang itu setahun yang akan datang dan setahun yang sebelumnya. Jadi barang siapa yang berpuasa sunat bersempena 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ialah hari Arafah. Maka ada kelebihan yang khusus, iaitu diampunkan dosa setahun yang lepas dan diampunkan dosa setahun yang akan datang. Maksud diampunkan dosa ini ialah diampunkan dosa kecil. Insya-Allah. Cuma tahun ini Arafah jemaah haji di Saudi Arabia jatuh pada hari Selasa. Mengikut takwim kita di Malaysia, 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu. Dan Aidil Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah di Malaysia jatuh pada hari Khamis. Maka timbul pertanyaan, puasa sunat hari Arafah ini, yang sunatnya kita lakukan pada hari apa? Bersempena jemaah haji berada di Arafah, iaitu pada hari Selasa, ataupun pada tanggal Dzulhijjah dalam konteks takwim di Malaysia, iaitu jatuh pada hari Rabu. Kedua-dua pendapat itu adalah muktabar. Kedua-dua pendapat itu adalah betul. Ada satu pendapat yang betul juga, iaitu yang menyatakan sunat kita berpuasa mengikut jemaah haji di Arafah. Bersempena dengan hari jemaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa ikut hari mereka. Namun mengikut Imam Asy-Syafi'i, kita berpuasa mengikut takwim di tempat masing-masing. Maka mengikut di Malaysia, kita mengikut mazhab Syafi'i, maka kita disunatkan berpuasa mengikut takwim kita di Malaysia. Maka kita berpuasa biiznillah pada tanggal 9 Dzulhijjah mengikut takwim kita, iaitu pada minggu hadapan pada hari
Rabu. Biiznillah. Tapi nak berpuasa sehari sebelumnya tiada masalah. InsyaAllah boleh saja digabungkan ke semua itu mengikut kemampuan masing-masing. Okey, satu peringatan yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat nak berpuasa sepanjang Zulhijjah, jangan tinggal berpuasa dengan satu jenis puasa yang amat dituntut kepada kita, iaitulah puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah akan timbul sikit isu pada tahun ni kerana orang di Arab Saudi mereka berwukuf di Arafah pada hari Jumaat. Dan kalau mengikut kalender di negara kita, maka hari Arafah jatuh pada hari Sabtu. Maka kalau ikut apa yang dipegang dalam mazhab kita dan pegangan kita rakyat Malaysia, iaitulah kita berpegang bahawa ikut kalender kita. Kalau kalender kita pada hari Arafah adalah pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itulah kalau tuan-tuan nak puasa, tuan-tuan puasa pada hari Sabtu. Ganjaran orang yang puasa pada hari Sabtu, pada hari Arafah ni 9 Zulhijjah, sehari sebelum Aidil Adha, ganjaran dia Allah ampunkan dosa dia 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Kalau siapa-siapa terlepas puasa ni, lagi sebulan ada puasa Muharram, puasa Ashura. Siapa-siapa puasa Ashura, Allah Ta'ala ampun dosa dia setahun yang telah lalu. Faham tak? Ranking puasa sunat nombor 1 selain pada semua puasa sunat yang ada Isnin, Khamis lah apa semua, maka puasa pada hari Arafah ganjaran dia amat besar. Kalau tuan-tuan boleh buat, alhamdulillah. Cadang-cadang daripada sekarang berazam untuk buat majlis. Kami di madrasah pun kami buat majlis. Kita buat majlis lepas sembahyang asar, buat majlis baca doa. Kalau tuan-tuan di masjid boleh panggil tutup imam, suruh mereka baca doa lepas sembahyang asar kan, sebelum kita buka puasa. Panjang sikit waktu Arafah. Hari Jumaat pun boleh. Kita nak ambil kesempatan puasa lah hari Jumaat, tak ada masalah. Masih lagi hari Arafah. Kalau di sana, tapi di sini mungkin pada 8 Zulhijjah, tak ada masalah. Disunatkan kita banyakkan berdoa sebelum daripada kita berbuka puasa. Maka kita bacakan doa dan ambil kesempatan banyakkan doa. Ingat, doa pada hari Arafah antara doa-doa yang mustajab. Bacalah, mudah-mudahan dunia akhirat kita punya permintaan Allah makbulkan. Kan? Dan pada hari Ahad kita raya, hari Isnin orang Melayu kata raya kedua, tapi betul-betul hari tasyrik pertama. Kami di madrasah kami di Yayasan Al-Filfilani ataupun Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah di Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau. Di Balik Pulau kita buat korban, taklah banyak tahun ni. Lembu ada 12 ekor dan kambing ada 30 ekor. Okey. Jadi kami jemput tuan-tuan dan puan-puan semua. Bukan tuan-tuannya, tuan-tuan punya beradik-beradik, beranak-beranak, semua sekali, kodambam semua, mai makan pada hari Isnin tu di kami punya di pondok kami di Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau. Bawa siapa-siapa pun mai. Jangan bawa orang muka Islam lah, bawa orang Islam lah, sebab makanan korban tak boleh bagi makan pada orang muka Islam. Bawa je orang Islam siapa-siapa mai untuk mai makan. Dan kita ada lebih kurang 10 ekor kot, mungkin lebih. Kita nak buat kambing golek. Kambing golek. So mereka golek betul-betul makan. Pak Syekh tak main rugi. Kambing golek ada nasi daging, ada tak apa, dia kata cicai asam lah, apalah, gulai lah, apa tak. Macam-macam lah, macam-macam ada. Macam-macam ada. Kalau rajin, bawa pisau ke apa ke, mai ke tempat kami. Tak bawa pisau tak apa, kita ada, kita bagi pinjam. Bagi pinjam ya, ingin ambil balik. Abang siap? Pukul 8 pagi mai buat korban di Al-Filfilani. Ajak tuan-tuan semua, yang mana ada free, bawa keluarga. Sambil-sambil tuan-tuan boleh tengok kami punya kompleks ataupun yang nama kata Yayasan Filfilani tu. Mailah tengok, tuan-tuan dia bagi derma selama ni punya lama dah. Kata ustaz tak siap, pilah tengok siap ke tak siap, pi tengoklah kan. Baru kata ni kami duk bagi derma apa, pi pun tak lagi. Pilah tengok apa orang dah buat dah. Pi tengok dengan mata kepala sendiri, jangan dengar orang cerita. Dan pi tolong buat kerja ke, pi makan ke. Hari kedua tu sila-sila mai. InsyaAllah. Ni kira jemput lah. Siapa-siapa tak mai pun tuan-tuan kata tak apa ustaz jemput lah. Satu dunia saya panggil.